Pada 10 Mei 1940, Eropah Barat jatuh ke tangan Nazi Jerman. Belgium, Belanda dan akhirnya Perancis tumbang satu demi satu di bawah kekuatan Jerman pimpinan Adolf Hitler. Kejayaan kilat ini menjadikan Jerman kuasa dominan di tanah besar Eropah hanya beberapa bulan selepas perang tercetus pada 1 September 1939. Segalanya bermula apabila Nazi Jerman menyerang Poland. Dalam sekelip mata, Perancis dan Britain mengisytiharkan perang dan dunia pun menyaksikan permulaan kepada Perang Dunia Kedua. Selepas Poland tumbang, Hitler menoleh ke barat. Beliau tahu untuk mencapai cita-citanya di timur, kuasa barat perlu dilumpuhkan dahulu. Maka, sebuah pelan serangan dirangka dan akhirnya diterima. Pelan Manstein atau Fall Gelb.